Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lihat tajuk sirah dari tahun 4 berkaitan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Baiklah, berkaitan latar belakang peristiwa. Ia bermula apabila kehidupan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kematian Abu Talib, keselamatan baginda semakin terancam kerana tiada lagi orang yang melindungi baginda. Dan tidak lama selepas itu, Khadijah pula meninggal dunia. Baiklah, dakwah ke Taif berlaku pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian bersamaan 619 Masihi. Zaid bin Harisah yang meneman baginda ke Taif, dan apa yang berlaku hasilnya ialah penerimaan penduduk Taif terhadap dakwah baginda. Mereka menolak seruan baginda, menghina dan menghalau baginda. Seterusnya kita lihat cabaran yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif. Apabila tiba di Taif, baginda telah bertemu dengan 3 adik-beradik dari kabilah terbesar, iaitu As-Saqafi. Yang pertama, Abdul Yalil bin Amru bin Umair As-Saqafi, Mas'ud bin Amru bin Umair As-Saqafi, dan yang ketiga, Khubayb bin Amru bin Umair As-Saqafi. Apa yang mereka lakukan kepada baginda ialah ketika baginda memperkenalkan Islam kepada mereka, mereka tidak menolak ajaran Nabi. Seterusnya mereka menghalau dan menghina baginda dengan kata-kata kesat. Seterusnya, selepas 10 hari berlalu, tiada sesiapa yang mahu menerima Islam. Baginda terasa amat sedih dan berdoa kepada Allah. Seterusnya, Nabi pulang ke Mekah, dan dalam perjalanan pulang ke Mekah, Jibril datang untuk menghancurkan penduduk Taif. Namun, baginda memohon supaya tidak menjatuhkan hukuman terhadap penduduk Taif kerana mereka tidak tahu apa itu Islam. Kerana baginda yakin pada suatu hari mereka akan beriman kepada Allah. Baiklah, sekian saja berkaitan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.